Berstatus sebagai King Asen Johor Darul Takzim, JDT terpaksa pulang dengan kekecewaan apabila tidak mampu meredam pasukan dari Thailand, Buriram United FC dalam pembukaan kempen Liga Juara-Juara Asia Elite AKLI musim ini dengan langkah kiri selepas tewas 1-2 di tangan wakil Thailand, Buriram United di Arena Chang, semalam. Keputusan itu menyaksikan Buriram United mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas skuad Harimau Selatan dalam 4 pertemuan di AKLI yang menyaksikan skuad bimbingan Osmar Los menang 2 dan seri 2. Hal ini tentunya menjadi sedikit persoalan antara penyokong bola sepak Malaysia, siapa yang lebih baik antara Selangor dan JDT musim ini. Seawal 24 saat menerusi Joao Figueiredo, namun Buriram United bernasib baik susulan ia dibatalkan menerusi video bantuan pengadil VAR selepas bola terkena tangan pemain itu sebelum jaringan dilakukan. Buriram United membalas 6 minit kemudian menerusi penyudah Guillermo B. Soli yang menewaskan Andoni Zubiauri, namun VAR turut membatalkan gol itu memandangkan B. Soli berada dalam keadaan offside. Tuan rumah sekali lagi terselamat pada minit ke-13 selepas sepakan percuma agar AKLI terkena tiang sebelum tandukan pertahanan JDT, John Irazabal tersasar tinggi pada minit ke-17. Bermula daripada sepakan sudut, JDT membuka jaringan pada minit ke-28 selepas Christian Glaude pantas menyambar bola yang ditepis Neil Etheridge hasil tandukan Irazabal untuk meletakkan JDT di depan 1-0. Zubiauri terus cemerlang mempertahankan gawang JDT daripada diborosi selepas menepis rembatan Sufanat Menta pada minit ke-44 dan kedudukan 1-0 kekal sehingga tamat 45 minit pertama. Menta yang terlepas peluang pada babak pertama akhirnya berjaya meledak gol penyamaan pada minit ke-51 membolehkan perlawanan kembali seimbang di Arena Chang. Jaringan penyamaan itu jelas memberi tonik buat Buriram United dan mereka memimpin perlawanan hanya 3 minit berselang selepas hantaran Menta disudahkan dengan tenang oleh Robert Zulje. JDT hampir mengikat kedudukan pada minit ke-65, sayangnya tandukan Figueiredo yang menerima hantaran lintang AKLI terkena palang sebelum melantun keluar dan diselamatkan penjaga gol, Neil Etheridge. Buriram United dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-76 susulan kekasaran ke atas Supechai Jaidet, namun JDT terselamat apabila VAR membatalkan sepakan penalti itu. Etheridge terus menjadi watak penting bagi memastikan Buriram kekal berkelebihan 1 gol dengan dia menyelamatkan tandukan Figueiredo pada minit ke-81 dan percubaan bersun minit 89. Masih ada sisa 7 perlawanan di peringkat kumpulan dan masih banyak perbaikan yang perlu JDT lakukan untuk mara ke peringkat seterusnya. Selepas ini, JDT akan melayan kunjungan wakil Jepun, Machida Zelvia di Stadium Sultan Ibrahim SSI, manakala Buriram United akan menentang FC Seoul di tempat lawan. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.